Okay, so kita mulakan kelas hari ni. Okay, so mohon kerjasama anda tak merakam apa-apa konten daripada kelas ni lah. Sebab kelas ni ilmu dia lain sikit daripada yang luar. Dia agak bersanggah sikit. Okay, alright. So, ramai orang yang tanya, kan? Saya pun kan dapat soalan tahu kenapa berat naik. Tapi sebenarnya memang betul lah. Berat badan kita yang paling rendah ialah waktu kita nak raya tu. Sebab kita buat 1 bulan puasa. So anda dengan sekarang ni, kan? Berapa kg yang anda naik lepas hari raya? Boleh komen tak? Boleh komen tak? Berapa kg yang anda naik selepas hari raya? Cuba anda komen. Ke anda tak naik-naik? Memang besar je. Kan? 12 kg. Kak B 5 kg. Ada tak lagi? 5 kg kan. Okey. So biasalah lepas raya. So kiranya 4 kg. Sikitnya 4 kg kan. Okey. Semua orang memang dia akan dapat berat dia yang terendah pada waktu hari raya. Dalam program PMLS pun sama. Kita akan bagi program demi program. Tapi pada hari raya tu kita akan bagi kau-kau punya. Okey. Dan anda akan tengok berat badan anda yang paling rendah pada hari raya. Okey. Biasalah kan. 30 hari kita dah kurus tapi kita boleh gemuk balik dalam masa 3 hari. Okey. So saya nak share sikit apa itu program PMLS. Program PMLS ni ialah satu program di mana kami bantu anda turunkan berat badan dan sihatkan badan anda lah. Okey. Kalau anda tengok kat sini, ramai orang yang join program PMLS dia berjaya turunkan berat badan dia. Kalau anda tengok Hafiz Daniel 35 kg, Wan Fatih 40 kg, Hafizah 31 kg, Zaiful 34 kg, Syabat 55 kg kan. Dr. Charil 33 kg kan. Ini baru satu page. 15 kg, 29 kg kan. Kita turun berat ni bukan seorang-seorang. Tapi kita turun beramai-ramai. Tini 28 kg, Humaira 25 kg kan. Anda tengok semua puluh-puluh kg dia. Kairani apa ni lagi. So Ju 19 kg kan. Cha 35 kg. Kat sini pun ada ni. Yatimah 40, Hidayatul 20, Hajar 40 kg. Wanzu 29 kg. Mana yang paling banyak ni? Max 65 kg. Setakat ni anda tengok paling banyak kat sini mana? Berapa kg? 21, 31 banyak kan? 65, 40 kan? Kat sini. 26. Anda nak tak turun berat macam ni? 25, 26, 30 kan? So hari ni coach akan share dengan anda apa program yang diorang join dan macam mana mereka dapat turunkan berat badan yang begitu banyak. So dah ready ke belum? Kalau anda dah ready tekan 333. Kan kita nak tengok siapa yang dah ready ni. Kan. So hari ni saya akan bersembang dengan anda dalam ruangan chat So anda semua boleh komen dekat ruangan chat lah. Okay. Tengok semua dah semangat. Syuhaida, iPhone, Xiaomi, Oppo kan. Okay. So hari ni saya tak nak bagi tahu anda 500 sebab kenapa anda tak kurus. Kan. Dan saya nak bagi tahu anda. Okay. Kenapa semua diet yang anda buat gagal. Dan apakah cara-cara dia untuk berjaya. Sebenarnya satu je. Kita tak berjaya turunkan berat badan sebab kita tak faham sistem badan kita. Itu je. Anda tak faham sistem badan. Anda nak repair kereta, anda kena tahu macam mana enjin tu berfungsi, ini untuk apa, macam mana cara nak bawa kereta kan. So kalau anda nak repair badan anda nak turunkan berat badan anda, sebenarnya anda kena faham sistem badan anda. Kami sebagai coach ni just boleh guide saja. Yang buat perubahan tu ialah diri anda sendiri. Okay? Kereta anda boleh hantar bengkel. Bengkel tu ada mekanik, dia boleh baiki kereta anda. Anda cuma tahu pandu je. Repair biar dia orang yang buat. Tapi dalam penurunan berat badan ni ataupun nak sihatkan badan ni, anda yang kena buat. Kami tak boleh buat apa-apa pun dekat badan anda. Okey? Yang memasukkan makanan ke dalam mulut ialah anda. Jadi makanan apa yang anda masukkan dalam mulut itu sangat penting lah. Okey? Dan jangan risau, diet IFLK ni dia tak adalah macam orang kata apa, strict sangat, santai je. Semua orang boleh buat. Yang penting kena belajar. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Afif Daniel. Okey, saya ialah bekas peserta macam-macam diet saya dah cuba untuk turunkan berat badan. Okey, biasalah naik 10 kg, kurus 10 kg, berat naik balik 5 kg. Kurus 5 kg, berat naik balik 10 kg. Okey? Siapa yang macam saya, dia pernah buat diet, dia turun berat 10 kg, dia naik balik 5 kg. Siapa pernah macam saya? Kan? Lalas tak ada result.
Turun naik, last sama juga. Kan? Semua orang pernah. Sebenarnya mungkin apa yang anda buat tu betul. Cuma tak ada sokongan daripada kawan-kawan. Dan kawan yang anda cari tu mungkin tak kuat. Dan tak ada satu guidance coach yang boleh bantu anda. So saya memang dari dulu saya memang tak suka masuk coaching lah. Kalau masuk pun saya ni belagak pandai. Macam tu. Okay? Kawan yang selalu ajak makan. Okay. So kenapa susah sangat? Dan saya juga dah cuba macam-macam produk kurus. Herbalife saya dah cuba. Herbalife. Okay. Herbalife saya dah cuba. Produk SD Lipid saya dah cuba. Produk Juice Made 5 saya dah cuba. Kan? So, saya dah cuba macam-macam. Tapi yang lain-lain tu saya tak cubalah. So, SD Lipid, Juice Made 5. Kenal tak Doktor apa? Alpha Lipid pernah try. Doktor Rosmi pernah cuba tak? Romzi Romzi. Saya cuba. Tapi kan, saya mau makan sampai satu hari, buah pinggang saya sangat-sangat sakit. So, saya takut lah. Sebab saya minum tu, saya asyik kencing je. Okay. Saya minum tu, saya asyik kencing je. Herbalife masa saya masuk Singapura lah. Saya tengah cari kerja. Ada orang tu dekat MRT, dia panggil saya. Waktu tu, umur 20 kan, tak tahu apa-apa. Jadi, saya pun tak tahu dengan tak ada duitnya, dia panggil saya. Lala dah sign. Belilah produk-produk dia. Dah lah tak ada duit. Duit tu untuk pergi kerja. Saya pula dah beli semua produk dia dengan duit yang saya ada. Kan? So, uh, tapi saya rasa Herbalife is antara yang cepat lah. Sebab apa? Dia ubah kita punya pemakanan. Okay? Pemakanan kita. So, yang penting ialah tak boleh sustain dan takkanlah kita hari-hari nak minum benda tu je kan. So, hari ni saya nak, dengan apa yang saya dah lalui tu, saya nak share dengan anda cara yang betul. Okay? Cara yang betul. Yang penting anda kena faham sistem badan dulu. Kita faham sistem badan baru kita tengok. Okay, produk ni sesuai ke tak? Okay? Ataupun teknik ni sesuai ke tak? Okay? Jangan risau. Kami dah bantu ramai orang. Kan? Semua orang dia gunakan teknik yang sama boleh kurus banyak. Masalahnya ialah Masalahnya ialah berapa banyak berat badan yang you ada nak turunkan. Itu sangat-sangat penting lah. Okay. Belum lagi cerita produk shake-shake yang saya ambil. Rutin lama. Eat more. Apa? Rutin lama, eat less, move more. Okay. Saya juga seorang yang suka bersenam. Tapi sebenarnya bersenam ni, dia tak menyelesaikan masalah kita. Faham tak? Sebenarnya anda kena faham. Siapa yang kat sini, dia rasa dia gemuk sebab dia malas nak bersenam. Ada tak orang rasa macam saya dulu? Anda rasa anda gemuk sebab anda tak exercise? Siapa rasa macam tu? Saya antara orang yang berfikiran macam tu lah. Okay? Tetapi sebenarnya salah. Anda gemuk bukan sebab anda tak exercise. Anda gemuk bukan sebab anda tak exercise. Tetapi anda gemuk sebab masalah metabolik. Anda gemuk sebab masalah metabolik. Anda tak boleh selesaikan masalah metabolik dengan senaman. Anda tak boleh selesaikan masalah metabolik dengan bersenam. Salah. Sebab kalau anda ada masalah metabolik yang menyebabkan anda gemuk, anda kena selesaikan masalah metabolik ni. Bukan dengan pergi bersenam. Bersenam boleh turunkan berat badan. Tapi dia bukan cara yang betul. Okay? Bersenam boleh turunkan berat badan. Tapi dia bukan cara yang betul. Awak punya kereta, tayar dia longgar, skru longgar, kereta awak lari ke kiri. Awak nak betulkan tayar ke anda nak betulkan steering kereta? Anda bagi tahu saya. Ni konsep tayar kereta dah keluar lah. Kereta awak skru longgar, kan? Awak nak betulkan skru ke awak nak betulkan steering? Awak kena betulkan skru lah, kan? Anda kena betulkan skru. Ataupun kereta anda ada pancit sikit, tayar tu bocor, menyebabkan kereta you asyik ke kiri je. Asal lah kereta aku asyik lepas je, dia terus kiri. Mekanik tu dia pergi ubah steering. Memang boleh tegak tapi steering macam tu lah. Hari-hari ejak-ejak lalas masuk longkang. Betul tak? Kita kena perbetulkan benda yang betul dulu. Kita kena perbetulkan punca dia. Punca dia kat sini. Metabolik. Jadi hari ni, anda faham tak apa itu masalah metabolik? Anda faham tak apa itu masalah metabolik? Siapa kat sini dia tak faham? Habis masalah metabolik tu apa? Siapa hari ni kat sini dia tak faham masalah metabolik tu apa? Kalau anda tak faham, anda tak boleh selesaikan masalah ni. Siapa yang tak faham? Sila anda komen. Saya tak faham. Masalah metabolik, first time dengar. Metabolisme selalu dengar. Kan?
Selalu dengar tapi kita tak faham, betul tak? Okey, yang ni ialah tajuk lain. Ini inflammation. So bila kita gemuk, kita ada inflammation. Saya ni bangun pagi muka saya macam ni. Dululah, kan? Bangun pagi kan, muka macam simpan air. Korang pernah tak macam ni? Kan? Ini ada masalah sikit lah. Okay. Memang muka saya kalau bangun pagi macam ni. Lepas 1 jam, 2 jam, dia okey lah. Dia jadi macam ni. Lepas 1 jam, dia jadi macam ni lah. Okay. Okay, metabolik tu hormon badan je. Yes, dia ada berkaitan dengan hormon badan. Okay. Orang yang ada masalah metabolik ni, dia buat apa pun dia takkan kurus. Rasa macam aku dah buat ni, aku dah jogging, aku dah jaga makan tapi tak kurus-kurus juga. Sebab apa? Ada satu hormon yang block anda daripada kurus. Okay. Okay. So, saya nak share sikit macam mana saya boleh turunkan berat badan. Sebenarnya, bila saya fikir balik lah kan. Kita ni dah berusaha lama. Tapi tak berjaya. Berpuluh-puluh-puluh tahun. Tiba-tiba daripada ni, A ni, anda jadi B. Anda tak terkejut ke? Saya ni, selama saya hidup, saya tak pernah turunkan berat badan. Dan berat saya pada waktu ni ialah 75 kg. 75 kg ni ialah waktu saya tingkatan 2. Saya tingkatan 2, berat saya 75 kg. Tapi pendek lah masa tu kan. So anda melalui perubahan ni, anda tak terkejut ke? Saya pun terkejut. Bila saya fikir balik, betul lah. Pada Disember 2019, itu COVID-19 lah kan. Saya terfikir, saya ada pergi umrah kan. Saya ada pergi umrah dan depan Kaabah tu saya ada doa. Okey? So bila saya pergi umrah tu, biasanya kawan-kawan akan kirim doa lah kan. Kawan-kawan kirim doa. So saya pun rasa macam, saya tengok wife saya, dia baca doa kawan-kawan dia. Saya tanya, kenapa banyak doa-doa ni? Dia kata, depan Kaabah ni kalau baca doa memang bagus, senang sampai. Saya pun bacalah doa kan. Saya pun minta doa. Saya nak jadi kurus kan. Tak pernah kurus. Bukannya nak jadi kurus serta-merta. Bagi jalan yang orang kata permudahkan jalan. Okay. Bagi saya satu jalan yang straight. So itu sebenarnya saya minta doa tu depan Allah. Please. Saya dah buat macam-macam dah. Apa produk, senaman, semua saya dah buat kan. So balik daripada ni, berlakunya COVID-19 kan. So apa yang berlaku kat sini ialah saya terpaksa duduk dekat Singapura lah selama 2 tahun. Mula cakap 2 minggu je. Apa? Presiden tu, Perdana Menteri tu apa nama dia? Muhyiddin Yassin. Abah kata 2 minggu je. Kita ingat 2 minggu kita pun masuk Singapura lah kan. Bila saya masuk Singapura tu, kita yang kerja kat Singapura ni, saya sebenarnya kerja kat Singapura lah. Saya duduk Johor. Kita yang kerja Singapura ni, kita akan ambil semua gaji kita akan tukar ke Malaysia. Kita tak akan simpan duit. Faham tak? Jadi bila kita masuk border tu, 17 Mac tu, kan tutup border kan. Saya tak ada duit tau. Selama 2 minggu. Jadi apa yang saya nak makan? Siapa tahu apa saya makan? Cuba komen. Kan? Minta doa. Allah bagi terus. Kan? Prolong fasting. Taklah, bila saya masuk dalam tu, dengan keadaan saya tak banyak duit, kan? Saya jagalah makanan saya. Saya pinjam duit dari kawan saya RM100, $100, kan? $100 tu sama dengan RM100 kat Malaysia. Bayangkan, you sehari, you kena spend berapa ringgit je. Yes, saya adalah makan telur lah apa semua kan. So, apa saya buat ialah, saya mula brisk walk. Waktu orang makan, saya brisk walk. Waktu makan, lepas brisk walk tu, saya makan lah. Tapi saya makan sikit lah, kan? Adalah, saya makan apa yang ada je kan. Waktu tu KFC ada buat promosi kan. Saya makan KFC lah. Saya makan KFC, saya makan telur kan. Apa yang saya boleh makan, saya makan. Tapi waktu tu tak ada PMLS lagi. Saya buat sendiri. Okay. So bila saya buat waktu tu saya buat sendiri. Lepas tu ada program PMLS. Pokcik buka program PMLS. Dan dengan tak ada duitnya, saya daftar juga PMLS tu RM260. PMLS dulu mahal tau. RM260. Saya bayar. Anda semua hari ni dapat RM70, RM60, RM120 kan. Kita bertuah lah. Saya bayar RM250, saya masuk kelas. Kelas PMLS. Tapi saya masuk kelas tu 2-3 kali je, saya dah tak masuk dah. Okay. Tapi selepas tu saya duduk dekat grup WhatsApp lah. So bila saya kaji balik apa yang berlaku, ialah disebabkan oleh doa kita lah. Okay. Doa sangat powerful. So bila kita nak sihat, nak turunkan berat badan, mungkin anda kena doa supaya anda boleh jumpa jalan yang betul. Okay. Macam saya jumpa PMLS lah untuk bantu saya.
Dan first doa, kedua tindakan anda kena betul. Okay. Dalam program you nak kurus, you boleh buat 9 perkara yang betul. Tapi satu perkara tu akan menggagalkan anda. Okay. Satu perkara tu akan menggagalkan anda kalau anda buat salah. Sebab tu dalam PMLS ni, kami nak bagi anda buat keputusan yang betul. So keputusan yang betul datang daripada, tindakan yang betul datang daripada keputusan yang betul. Keputusan yang betul datang daripada ilmu yang betul lah. So basically dalam PMLS ni, kami hanya guide anda, bagi anda ilmu sahaja. Okay. Itu yang kami nak. Ilmu yang kita bagi. Daripada sanalah anda kaji balik. Kalau tak percaya kan, ahli-ahli lama PMLS pun ada tau. Cuba anda fikir balik. Betul tak? Satu tindakan tu boleh menggagalkan anda. Cara makan yang salah, waktu makan yang salah, dia boleh menggagalkan anda. Okay? Anda kena tahu. Okay? Jadi, ini ialah proses apa? Okay, ini ialah proses macam mana kita nak buang lemak daripada badan kita. Sebelum anda nak buang lemak, anda kena faham. Apakah itu lemak dan kenapa badan kita simpan lemak? Sebenarnya lemak ni ada fungsi. Bukannya anda rasa macam, oh saya bencilah lemak ni. Saya tak sukalah lemak ni. Sebenarnya lemak ni ada fungsi dia. Lemak ni ialah tenaga dalam badan. Okay? Okay. Sebelum anda nak buang lemak daripada badan anda kena tahu berapa banyak lemak badan anda ada sekarang. Okay? Kita buat satu exercise. Okay, tinggi anda dalam 100 cm, tolak dengan 100. Tinggi anda dalam cm, tolak 100. Okay, macam tinggi saya 170. Tolak dengan 100. Okay, so berat ideal saya ialah 70 kg. Berapakah berat anda? Berat ideal anda? Anda kira sekarang. Tinggi anda dalam cm, tolak 100. Ni. Faham tak? Ramai cikgu kat sini kan. Takkan tak erti kira. 65. Afifi 65 kg. Pak Ngah 82. Nurul 52. Siti 53. Suhaimi 65. Okay, Bat 63. Hartini 41. 63. Dah hu dah kan. Okay, 68. Okay, so ini ialah anggaran berat ideal anda lah. Ana 59. Banyak lagi, boleh turun. Okay. Sekarang 68, lebih 17 kg. Tak apa, nanti kita kira berapa kg lebih. Okay, sekarang berat anda yang sekarang tolak dengan berat tadi berapa? Ini ialah berapa kg yang anda kena turun. Contohnya saya kan, saya 79. Lepas tu berat ideal saya 70, saya kena turun 9 kg lah. Tapi saya tak perlulah turun 9 kg. Saya ada banyak otot. Ni macam tu. Dia boleh anggaran. Okay. Tapi kalau anda nak turun lebih daripada apa yang anda boleh berat ideal anda, boleh jugalah. Berat ideal saya 54. Sekarang 52. Aizal 8 kg. Afifi 19 kg. Kan? So kalau anda anda punya kemampuan, berat lebihan anda 8 kg saja, tapi anda nak turun 20 kg, boleh tak? Okey, cuba anda komen berapa berat lebihan anda? 38 kg. Nampak? Orang-orang macam ni lah yang akan turun 30 kg, 40 kg. Kalau you ada berat lebihan 8 kg tapi nak turun 20 kg, mana boleh? Tak boleh. Boleh turun 5 kg je lah. 22 kg. Okey, Abang Suhaimi dah turun berapa kg selama join PMLS? Saya ahli lama PMLS. Okey. 52 kg Pak Ngang kena turun, kan? Kalau dah 52 kg tak turun, tak join PMLS lagi, macam mana, kan? Okey, Abang Suhaimi dah turun 25 kg, kan? Cikgu Azizah dah turun 22 kg. Okey? So nampak tak? Dalam PMLS ramai orang yang dah turun banyak-banyak kg kan? Okey? Okey. So sebelum anda nak buang lemak keluar daripada badan anda kena faham macam mana badan you menyimpan lemak. Okey? Kalau nak buang lemak, anda kena faham macam mana badan anda menyimpan lemak. Okey? So basically, bila kita makan makanan berkarbohidrat, badan kita, ini ialah simpanan lemak dalam badan kita tahu. Ini ialah last. Lemak badan ni ialah simpanan terakhir badan kita, lemak badan. So bila kita makan makanan berkarbohidrat tinggi, dia akan ditukarkan menjadi gula dalam darah. Benda ni saya tak tahu dulu. Saya diet berpuluh-puluh tahun.
Saya hanya jumpa ilmu ni selepas 15 tahun saya diet. Ya Allah. Anda begitu bertuah hari ni anda dapat ilmu ni. Okay? Bila kita makan makanan berkarbohidrat tinggi, badan kita akan tukarkan karbohidrat tu menjadi gula dalam darah. Badan kita hanya boleh simpan 4 ke 5 gram gula dalam darah sahaja pada satu waktu. Cuba anda tengok bacaan gula anda bila anda cucuk jari anda. Kalau anda tak ada diabetes. 5 poin lebih, 4 poin lebih. Betul tak? Inilah badan anda boleh simpan. Dia akan kontrol. Okay? Kalau you tak boleh kontrol bacaan gula dalam badan you, namanya diabetik lah. Kan? Kenapa tak boleh kontrol? Nanti saya akan bagi tahu. Selebihnya, kalau you makan, gula you naik, badan you akan cepat-cepat tukarkan dia menjadi glycogen dalam hati. Siapa kat sini dia tak pernah dengar perkataan glycogen dalam hati? Tak pernah dengar. Glycogen tu apa? Okey, glycogen ni ialah simpanan gula dalam hati. Okey? Saya ada lemak dalam hati. Okey. Itu dah over kot. Okey. So, berapakah gula yang boleh disimpan dalam hati? 100 gram. 100 gram gula yang boleh disimpan di dalam hati kita. Selebihnya, badan kita akan tolak dia menjadi lemak badan. Okey? Badan akan tolak lebihan gula ni menjadi lemak badan. Okey. Jadi, kalau anda nak faham, Sorry. Gula dan darah ni dia macam duit dalam poket kita. Bila kita nak pakai, badan kita akan keluarkan duit tu dan bayar. Kalau kita beli pisang goreng lah. Contohlah pisang goreng. Okay. Contohnya kita lapar. Kita nampak, oh ada orang jual pisang goreng. Kita berhenti beli. Betul tak? So, kita akan ambil duit dalam poket kita. Okay. Ini ibarat tau. Analogi. Gula dan darah ni kita akan... Bila duit dalam poket kita tak ada duit, kita akan pergi mana cari duit kita? Untuk pengetahuan anda, saya tak endorse makan pisang goreng. Saya bukan Dr. Norman. Okey, kalau dalam poket kita tak ada duit, kita akan pergi mana cari duit tersebut? Korek duit, kita akan pergi mana? Siapa tahu jawapan dia? Tabung. Korek tahu. Ya Allah. Korang tak ada wallet ke? Tak ada wallet ke? Zaman sekarang tak ada wallet. Kalau kita tak ada, poket kita tak ada duit, kita akan ambil duit kita dalam kita punya wallet. Kita punya wallet. Okay? Jadi, glycogen ni dia ibarat dompet kita. Okay, dompet. Dia akan sentiasa bantu kita top up gula dalam darah ni supaya dia tak drop. Okay? Tapi kalau wallet kita dah kehabisan duit, kan? Bila wallet kita dah kehabisan duit, mana kita pergi ambil duit kita? Kita akan pergi bank lah. Okay? Jadi lemak dalam badan kita ni, dia umpama bank. Dia umpama bank dalam badan kita. Okay? Glycogen dalam hati ni dia macam wallet. Dia menyimpan sedikit tenaga untuk supply ke dalam gula dalam darah kita ni. Okay? Jadi anda dah faham sekarang Okay. So anda dah faham. Okay? Kenapa badan kita menyimpan lemak? Sebab kita makan karbo, gula tu naik tinggi, kita simpan, kita simpan. Apa terjadi bila badan kita dah terlalu gemuk dan tak boleh simpan lemak? Okay, lemak ni dia ada simpanan dia tau. Dia ada simpanan maksima dia. Maksima. Setiap orang ada simpanan lemak yang maksima. Nama dia fat threshold. Threshold. Kalau tak percaya, you boleh cari dekat internet. What is fat threshold? Okeylah, anda tanya ChatGPT lah kan. What is fat threshold? Dia akan bagi tahu. Oh, fat threshold ni ialah simpanan lemak badan you yang boleh you simpan. Lebih daripada itu, badan you dah tak boleh simpan lemak. Dan setiap orang punya fat threshold berbeza. Ada orang yang boleh gemuk sampai 80 kg sahaja. Ada orang yang boleh gemuk 120 kg. Ada orang boleh gemuk sampai 150 kg. Faham tak? Berbeza-beza. Kan? Bila badan dah tak boleh simpan lemak, apa berlaku ialah, okay, badan kita akan tukarkan glycogen ni menjadi triglyceride. Triglyceride. Okay? Bila badan tak boleh simpan lemak, bacaan triglyceride kita akan naik. Dia menandakan amaran pertama
badan kita nak sakit. Kedua, anda akan dapat fatty liver. Okey? Sebab badan anda tukarkan lebihan gula ni menjadi glycogen. Bila anda terlalu banyak tenaga, badan anda akan tukarkan gula ni menjadi lemak, triglyceride. Okey? Macam tu dia, fat storage maximum. Yes, betul. So, badan you akan tukarkan gula ni menjadi lemak, iaitu triglyceride, untuk masuk dalam sel badan. Okey? Masuk dalam sel lemak. Okey, sel lemak ni sebenarnya tempat simpanan lemak. Bila sel lemak tu dah penuh, triglyceride you akan naik. Bacaan triglyceride you boleh tengok dekat medical report you, lipid profile test. Okey? Bila triglyceride naik, badan you akan kena fatty liver. Bila dah fatty liver, banyak fungsi-fungsi daripada hati you, dia akan terjejas lah. Nampak tak dekat sini? Banyak lemak dekat hati kita ni. Saya sengaja letak gambar ni, memang ni fatty liver. Nampak tak? Lipid. So, bila hati you dah berlemak, dia punya fungsi dah berkurangan. Bila you dah kena fatty liver dan glycogen you dah penuh dan triglyceride you dah tinggi, kan? Apa yang akan berlaku ialah gula dalam darah you akan mula naik. Naik 5, 6, 7, kan? 5, 6, 6, 7. So you makan nasi ke apa kan, lambat gula nak turun. Macam mana nak turun? Dia semua dah jam dah, traffic jam kat sini. So basically, pernah tak kita tengok orang yang kurus tapi dia dah diabetik? Kenapa? Sebab fat threshold dia kecil. Okey? Kurus tapi diabetik sebab fat threshold dia berkurangan lah. Okey? Badan dia tak boleh simpan banyak lemak badan. Sekejap saya lupa nak. Okey, ini yang kita panggil TOFI. Thin outside, fat inside. Betul. Okey? Okey, siapa nak faham lebih lagi apa yang saya bagi tahu ni? Tentang diabetik, apa semua. So, dalam PMLS, kita akan bagi tahu anda, sebelum anda kena diabetik, akak dah kena jaga dah. Akak dah kena jaga dah sebab nampak macam bacaan ni dah naik apa semua kan. So sebenarnya PMLS ni yes, kita boleh bantu anda turunkan berat badan, tapi kita akan bantu anda sihat juga. Okay? Ramai orang tengok, Fikri nak sihat, nak kurus je, tapi okay? Faham tak? So setiap orang dia berbeza. Kita tak tahu kita nak sakit bila kan. Tapi bila anda join PMLS, saya akan bagi tahu anda bagi saya medical report, saya boleh tengok, saya akan tahu ini sihat ke tak sihat dan sebagainya. Okay? Jangan risau. So saya nak bagi anda lagi satu analogi. Okay, ini iPhone. Okay? Ini storage dia 128. Ini storage dia 512. Ini memori dalam phone 100. Ini memori dalam phone 300. Siapa lagi gemuk? 300 lagi gemuk daripada 100. Tetapi mana yang lagi sihat? Mana yang lagi sihat? A ke B? Mana yang lagi sihat? A ke B? Okay, B ni lagi gemuk tau. 300 gig. iPhone ni 100 gig je, simpan gambar kurang. Okay, mana yang lagi sihat? Jawab cepat. Kita ada berapa orang sebenarnya? 67. Okay, not bad. Mana yang lagi sihat? 100 sihat daripada... Memanglah 300 tu gemuk kan? Tapi sebenarnya yang lagi sihat ialah B. Sebab orang B ni dia boleh gemuk sampai 512. Orang A ni dia dah mula triglyceride tinggi, kencing manis, dia dah datang dah. Walaupun dia nampak slim kan? Tapi kesihatan dia dah berkurangan. Dia dah mula nak dapat kencing manis dah. Yang ni memang dia besar, memang dia tak sihat, memang dia kena kurangkan berat badan dia, tapi dia masih ada peluang lagi. Okey? Orang macam ni dia nampak besar. Okey? Jadi kat sinilah sebenarnya anda kena faham. Orang yang diabetik kan, masalah utama dia ialah lemak dia dah penuh, badan dia tak boleh simpan lemak dalam badan. Jadi apa yang berlaku ialah gula tu dah tak boleh tukar jadi lemak. Tak boleh tukar jadi lemak.
So kita akan nampak bacaan-bacaan kat sini yang naik. Okay. Jangan risau. Dalam PMLS kita akan bantu anda sihat. Dan of course lah, kurus tu sekejap je, tak ada masalah. Okay. Kurus tu sebenarnya pada kami senang je. Okay. Yang penting kita nak sihatkan anda. Tengok anda punya medical report apa semua. Siapa yang kat sini dia tak pernah buat medical report? Yang paling saya bingit je lah, dia buat medical report lepas tu dia tak tahu bacaan dia. Cakap doktor tak bagi ambil. Alah hai. So kalau anda nak buat medical report yang murah, saya akan bagi anda link lah. Okay. Tapi kena join PMLS lah. Harga tu harga murah-murah. Okay. Siapa tak pernah buat medical report kat sini? Tak pernah buat. Siapa pernah buat medical check up? Routine check up di klinik. Setakat cek gula, cek tekanan darah tu tak kira. Kita nak blood work. Ambil darah, tengok dalam badan kita punya bacaan darah. Okay. Yang tu kita kena buat. Baru kita tahu dalam darah kita ada uric acid banyak ke, bacaan buah pinggang kita okey ke, hati kita sihat ke tak, kolesterol kita baik ke tak, gula kita kan. So, dalam PMLS nanti kita akan ajar anda lah macam mana nak baca. Kita ajar anda macam mana nak baca tau. Semua okey, cuma gula je tujuh. Saya bagi tahu anda, kenapa semua okey, cuma gula je tujuh. Sebab dalam PMLS, triglyceride kena kurang daripada 1. Tapi doktor cakap kena kurang dari, jangan lebih daripada 1.7. Jadi kita ni lebih ketat. Lepas tu buah pinggang kalau kurang daripada 60, lebih dari 60 doktor kata okey, tapi kita kata tak okey. Dah nak rosak dah. Tayar tu dah botak, dia kata okey, tak pecah lagi. Nanti pecah saya bagi ubat ya. Takkanlah anda nak. Sebab doktor dia takkan layan anda hari-hari. Anda bagi jumpa dia sekali dah RM100. Dia tak nak layan anda hari-hari. Tapi dalam PMLS, kita dalam grup ada, hari-hari ada. Okay? Doktor pun ada lah sebenarnya. Doktor pun masuk PMLS. Faham tak? Doktor pun masuk PMLS. Kan? Doktor pun tengok, ish macam-macam lah dia ni ajar kan. Okay, siapa yang conteng? Okay, slide ni saya dah share tadi. Kan? Okay, ni yang saya bagi tahu tadi. Dalam PMLS kan, okay, protein dalam air kencing pun ada. Kenapa protein ada dalam air kencing? Nak cerita pun panjang kan? Okay, tak apa. Dalam hati kita ada 2 jenis protein, albumin and globulin. So, albumin dan globulin ni ialah protein yang dihasilkan oleh hati kita. So, apa yang keluar daripada hati akan pergi ke buah pinggang. Okay? Hati dengan buah pinggang ni, dia sebenarnya duduk kat bawah je. Okay? Ni badan manusia. Hati kat sini, buah pinggang sebenarnya dia dekat bawah rusuk kita. Bukan dekat pinggang kita. Kan? Saya pun tak tahu siapa yang bagi nama buah pinggang. Kan? Dia bukan duduk kat pinggang, dia bawah rusuk kita sebenarnya. Okay? So, hati ni, kan? Bila buah pinggang kita dah condemn, protein ni akan leak out daripada kita punya buah pinggang. Dan orang macam ni kita akan tengoklah kaki dia bengkak sikit apa semua kan. Tapi kita kena tahu juga berapa kerosakan yang dia ada lah. Okay? So jangan risau, dalam PMLS ni anda join, kita akan tengok, kita akan cuba perbaiki anda punya kesihatan. Harap-harap anda punya bacaan EGFR semua boleh naik lah. Okay? Ada banyak benda yang kita tengok. Hari ni saya tak boleh cover semua. Terlalu banyak saya nak cerita. Kan? Hari ni kita cerita yang basic-basic je. Okay? Alright. So tadi saya recap balik. Tu kan bila EGFR kita 56 actually sangat-sangat rendah lah. So kita kena perbaiki kita punya EGFR. Dapatkan sampai 100. Okay? Kalau kita masih mengamalkan gaya hidup kita, kan, macam mana kita nak naikkan EGFR. Anda kena faham, apa yang berlaku pada diri anda ialah reflect balik kepada gaya hidup anda. So bila anda masuk PMLS, kita nak tukar gaya hidup anda supaya kesihatan anda makin bagus. Okay? Faham tak? Itu yang penting. Sebenarnya satu je. Kalau anda tengok orang yang berbadan besar, maksudnya minda dia tu tak kuat. Badan kita mencerminkan minda kita. So dalam PMLS ni, saya nak bagi anda ilmu supaya anda punya minda tu berubah. Cara pemakanan, cara anda hidup, cara anda makan, waktu makan anda, kan? Orang kata the body is the reflection of the mind. So sekarang saya nak set balik mind anda, kan? Tukar mindset anda supaya anda faham. Apa yang aku makan ni aku kena bertanggungjawab. Semua ni tenaga, kan? Dan buah pinggang kita boleh rosak disebabkan oleh gula kita yang tinggi dengan tekanan darah kita yang terlalu tinggi.
Ha. Sebelum ni ambil Herbalife. Saya bukan nak kata apalah. Tapi Herbalife tu memang tinggi gula. Ramai orang dapat kecil manis. Ramai orang dapat kecil manis. Sebab you minum semata-mata gula tau. Ha. Dia cakap, okey jangan makan lemak. Makan ni je kan. Memanglah ada nutrisi sikit-sikit kan. Ha. Saya pun tak nak condemn lah kan. Sebab saya faham ramai orang terdesak. Dia tak ada jalan lain kan. Ha. Saya pun dulu macam tu. Okey, apa yang saya nak cakap tadi Okey. So saya nak recap balik. Saya nak bagi anda tenang. Saya tak nak teruskan. Saya nak recap balik apa yang saya cakap daripada tadi. Okay, saya cerita pasal kisah saya. Dah makan macam-macam, dah exercise apa semua pun tak boleh. Lepas tu, kita gemuk disebabkan oleh masalah metabolik. Okay. So, anda kena faham apa tu masalah metabolik supaya anda boleh settlekan masalah anda. Program PMLS bukan untuk kurus saja tapi untuk sihat. Sihat dari segi metabolik. Saya bukan coach yang ajar anda bersenam tau. Walaupun nampak saya ni bersenam, tapi saya bukan ajar anda bersenam. Ramai orang dia tengok Afif dia ni dia takut. Gila dia ni lari 20 km, 40 km. Itu saya. Kan? Itu saya. Tapi dalam PMLS ni saya ajar anda cara makan dan berpuasa. Saya ialah coach metabolik anda. Okay? Saya ialah coach metabolik anda. Lepas tu tadi kita ada kira berat badan kita. Kan? Berat ideal. Semua orang dah tahu berat ideal anda secara kasar. Okay? Lepas tu anda dah tahu berat berlebihan anda berapa. Okay? Jadi anda ada target untuk anda turunkan berat badan. Lepas tu kita dah belajar tentang sistem tenaga dalam badan. Okay. Sistem tenaga dalam badan. So macam mana badan kita menyimpan tenaga. Kalau tenaga tu penuh, kita boleh dapat kencing manis. Sebelum kencing manis, apakah tanda-tanda dia. Yang ni yang paling mahal dalam PMLS. Kan. Sebelum you dapat kencing manis, kita boleh bagi tahu anda. Okay. You kena jaga ni, you kena jaga ni, you kena jaga ni. So at least you tahu you punya tahap kesihatan kat mana. Tapi percayalah, sekejap je boleh reverse fatty liver dengan triglyceride tinggi. Okay. Kat luar dia orang kata memang tak ada cure fatty liver ni. Tapi kat sini kita tahu macam mana. Okay. Jangan risau. Okay. So bila kita cakap tentang penyakit metabolik, orang kurus dengan orang gemuk beza dalam badan dia satu jenis hormon je yang membezakan dua orang ni. Okay. Orang yang berbeza boleh makan makanan yang sama tapi result mereka berbeza. Pernah tak anda dengan wife anda ataupun suami anda makan makanan yang sama tapi dia kurus, anda gemuk? Pelik macam ni. Pernah tak? Anda dengan suami atau isteri anda makan makanan yang sama tapi seorang je gemuk. Seorang lagi tak gemuk-gemuk. Contohnya saya lah. Saya makan masakan isteri saya yang jadi gemuk. Dia tak gemuk pun. Saya yang pergi exercise. Dia pergi tak pergi exercise pun. Kan? Lala bila saya duduk Singapura, settle. Saya rupanya tak boleh makan karbohidrat. Faham tak? Jadi apakah hormon yang membezakan antara dua orang ni? Siapa tahu hormon apa? Hormon apa yang membezakan antara dua orang ni? Okay, hormon ni kerja dia ialah untuk menukarkan lebihan gula ni menjadi glycogen. Itu je. Kerja hormon ni ialah menukarkan gula yang berlebihan tu menjadi glycogen. Yang ni tak boleh kontrol. Jadi apa yang kita makan dia cepat ditukar jadi gula. Yes, hormon tersebut nama dia insulin. Okay. Bila insulin kita tinggi, badan kita senang simpan lemak. Bila insulin kita rendah, badan kita senang nak bakar lemak. Okay. So sekarang dalam program PMLS ni, kita akan buat segala-gala usaha untuk turunkan insulin badan. Kalau anda makan produk H kan, gula banyak, insulin naik lah. Macam mana nak turunkan berat badan? Kan? Jadi macam mana kita nak buat bagi insulin kita rendah? Kat sini anda kena faham. So dalam PMLS, kalau anda join PMLS, anda ada buat pembelian suplemen kan? Okay, anda akan dapat e-book daripada Pok Cik lah. Okay. Bila anda mendaftar dan anda buat pembelian suplemen, anda akan dapat e-book daripada Pok Cik lah. Siapa yang ada buat pembelian suplemen, sila PM saya. Sebab ini adalah hadiah daripada Pok Cik sendiri. Okay. Kalau anda tengok coach PMLS dekat FB tu, ramai yang ambil ilmu ni, ambil copywriting ni dan diorang copy paste balik. Okay. Sekarang ramai pakai AI lah, tapi Coach Hafiz jarang pakai AI. Saya tulis pun berterabur kan. Saya punya penulisan teruk sangat. Tapi kalau ada, anda akan guna, anda akan dapat buku ni lah. Okay.
Okey, ada produk ke? Okey, produk tu kita tak ajak, kita tak akan paksa anda beli, anda beli sendiri. Okey, kita cuma daftarkan saja. Okey, tak ada, kita tak akan tak adalah minum macam Herbalife tu, bukan. Okey, untuk kesihatan anda sahaja. Okey. Kak Zafira saya tahu ada diabetes kan. So yang ni bukan macam ubat lah. Okey. Bukan makan ni terus baik, tak ada. You kena buat apa yang saya suruh. Kena puasa, kena makan cara lazy keto kan. Then baru boleh. Okey. Just ambil produk je pun tak menjanjikan anda boleh turun berat dengan banyak. Okey. Sangat-sangat penting lah kat sini. Okey. So sebelum anda nak faham kan. So sekarang anda dah belajar apa itu insulin. Okey. Akak Zarifah kan. Akak Zarifah ambil insulin jab kan. Sebenarnya badan kita sendiri menghasilkan insulin. So bila badan kita dah tak boleh tukarkan gula ni menjadi glycogen, gula darah kita akan naik lah. Okay. So akak kena sabar sikit. Orang yang ada diabetes, kadang-kadang dia tanya, kenapa saya tak boleh turunkan berat badan? Kan? Kenapa saya tak boleh turunkan berat badan? Sebab gula darah tinggi, ada fatty liver lagi. So badan anda memang memerlukan masa untuk membetulkan benda-benda ni dulu. Okay. Berat badan tu ialah yang last. Kalau anda ada diabetes lah, you kena sabar. Badan you akan repair diri sendiri daripada dalam dulu. Okay. Okay. So tindakan insulin tak ada makanan. Jadi anda dah tahu, orang yang gemuk ni basically insulin dia banyak. Okay. Macam saya kan. Kenapa susah nak kurus dulu? Sebab insulin dalam badan terlalu banyak. So apa yang sebenarnya trigger insulin dalam badan kita? So kalau kita cakap kan, daripada tadi kan, cerita punya cerita kan, masalah metabolik, exercise pun apa semua kan. So tenaga dalam badan kan, ni tenaga gula kan. Rupa-rupanya dalam banyak-banyak ni, coach nak bagi tahu satu hormon je yang menjadikan kita kurus dengan gemuk kan. Hormon dia ialah insulin. Sekarang ni kita nak kaji kan, apa sebenarnya insulin tu. Okay, sebenarnya kita nak kaji apa sebenarnya insulin tu. Okay, insulin ni dia akan bertindak balas terhadap makronutrisi. Siapa tak faham apa itu makronutrisi? Badan kita dia bukan kalkulator. Dia ialah based on hormonal response. Okay. Okay, Syuhaida dia tak faham. Okay, apa itu makronutrisi? Siapa faham? Okay, makronutrisi ni ada 3. Ada karbohidrat, protein dengan lemak. Okay. Apa-apa yang kita makan pun dia akan ada karbohidrat, protein dan lemak. Contohlah, kalau kita makan burger kan ada sayur kan. Ni daging. Okay, sayur tu serat. Roti tu karbohidrat. Roti ni karbohidrat. Protein ni daging dengan protein dengan lemak. Okay. Apa-apa yang kita makan, kalau kita beli dekat luar, memang dia ada gabungan 3 benda ni. Okay. Jadi dalam 3 benda ni, apa yang menaikkan kita punya insulin? Anda kena faham lah. Okay, first kali, lemak. Lemak dia tak akan trigger insulin sangat. Kalau anda makan lemak, badan anda tak perlu trigger insulin. Sebab badan anda punya tenaga memang dia nak lemak. Bila anda bagi lemak kepada lemak, so badan tak perlu buat kerja. Kalau saya nak bagi anda duit, anda nak 10,000, saya bagi anda duit 10,000, anda kena tak pergi tukar duit tu? Tak payah. Ambil duit simpanan bank je. Tapi kalau anda nak 10,000, saya cakap saya tak ada duit. Tapi saya ada kereta ni, hang pergilah jual. Dia kena buat kerja. Dia pergi ambil kereta tu, dia pergi jual, tukar nama baru dapat duit. So ada kerja. Jadi lemak dia tak melalui proses ni. Kan? Tapi karbohidrat melalui proses ni. Jadi lemak dia tak akan trigger insulin banyak. Tapi badan kita dia tak boleh pun makan lemak dengan banyak. Faham tak? Okay. Cuba anda ada slice cheese. Saya bagi anda bayangkan. Anda ambil cheese slice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda stack sekali, anda makan. Anda rasa muak tak nak makan habiskan 10 slice cheese tu sekali? Boleh tak anda makan terus? Anda kunyah, anda makan sampai habis? Boleh tak? Anda rasa muak tak? Kalau anda nak makan slice cheese tu dengan banyak.
Muak tak kalau anda rasa? Anda boleh makan tak? Mesti anda rasa dah muak kan? Ha. Ya, Aisyah cakap muak kan? Ha. Yes. Of course kita muak sebab badan kita memang dia tak boleh terima lemak dengan banyak, kan? Ha. Okey, kedua ialah protein. Protein dia akan trigger insulin dengan lebih. Tapi tak banyak sangat. Tapi badan kita dia akan trigger karbohidrat, dia akan trigger insulin dengan banyak lah. Sebab karbohidrat ni dia ialah tenaga yang sangat laju. Dalam masa yang singkat dia akan masukkan. Okay, dalam masa yang sangat singkat tenaga tu akan naik. Jadi apa yang berlaku ialah badan kita akan hasilkan insulin untuk turunkan paras gula dalam badan. Okay. So basically ini ialah cara macam mana badan kita bertindak balas terhadap insulin lah. So bila kita makan satu makanan tu, insulin dalam badan kita akan naik banyak bila kita makan karbohidrat dengan banyak. Okay. So basically karbohidrat ni ialah satu, karbohidrat ni bila kita makan, insulin badan akan naik dengan sangat-sangat banyak. So kalau anda nak kuruskan badan, first kali anda kena jaga insulin anda. Kedua, anda kena kurangkan makan karbohidrat. Itu yang penting. Okay. Alright. Itu pertama, hormon insulin. Hormon kedua ialah hormon leptin. Ini saya tambah sikit tambah hormon. Hormon leptin. Hormon leptin ialah hormon kenyang lah. Siapa pernah dengar hormon leptin? Oh, kurangkan karbo. Yeah, ingatkan gula. Okay, karbohidrat dia akan tukar jadi gula jugalah. Okay. Kalau kita minum. So, dalam karbohidrat dia ada banyak kategori. Nanti saya akan bagi tahu dalam grup. Okay. Okay. So, siapa pernah dengar tentang hormon leptin ni? Hormon leptin dengan ghrelin. Hormon leptin dengan ni. Siapa pernah dengar? Ini adalah hormon dalam badan kita. Selain daripada insulin, inilah hormon leptin dengan ghrelin lah. Okay. Alright. Sekarang ni, famous apa? Famous apa sekarang ni? Famous tentang Ozempic kan? Oh, cucuk je tak lapar. Cucuk je tak lapar. Sebenarnya kalau anda buat FLK, anda pun tak lapar. Sebab kita akan perbetulkan hormon ni untuk anda. Jangan risau. Tak payah ambil kos beribu-ribu. Okey? Tak payah ambil kos beribu-ribu ni. Saya bagi tahu anda. Okey? Sebab hormon leptin ialah hormon kenyang dalam badan anda. Dia dirembeskan oleh sel lemak badan anda. Jadi, bila kita kenyang, kita tak akan lapar. Memanglah, orang kata. Memanglah coach. Apa coach cakap ni? Dah kenyang, takkan nak lapar. Memang betul. Tapi kalau you kurang kenyang, you akan cepat lapar. Kan? Dalam PMLS, kita ni jarang lapar. Tapi lepas makan, kita kenyang. Faham tak? Kita akan jarang lapar. Tapi time waktu makan, kita makan. Lepas makan, kita akan rasa kenyang. Oi, kenyangnya. Sebab apa? Kita dah memperbetulkan sensor leptin dekat otak kita. Setengah orang, dia lepas makan pun dia nak makan lagi. Sebab apa? Sebab leptin resistant dia dekat otak dia ada masalah. So, yang ni pun kena perbetulkan dulu. Pernah tak tengok orang yang lepas makan, dia nak makan? Contohnya kita lepas restoran, kita dah makan, dapat aiskrim. Kan? Bila balik rumah pun sama. Lepas makan nasi, nak makan sesuatu. Ada. Anak buah saya. Lepas makan nasi 2 jam, makan Maggi pula. Tak kenyang ke tadi? Dia cakap, tak tahu, terasa macam nak makan. Kan? So, ni ada masalah. Kalau you macam tu, macam mana nak turun berat badan? Tak boleh. Jadi, anak saya lepas makan, dia buka fridge. Kan? Okay? So, tapi, ada satu masalah dekat sini. Kalau you tak makan, insulin you rendah, bagus. Leptin you rendah, tak bagus. Sebab leptin ni akan dirembeskan bila kita makan. Tapi bila kita makan, leptin ni akan naik. Bagus. Tapi insulin tinggi, tak bagus. Bila leptin naik, dia akan signal kepada thyroid kita untuk naikkan metabolisme. Bila kita makan, metabolisme kita akan tinggi. Masalahnya, bila kita makan, insulin pun tinggi. Metabolisme tinggi pun tak guna. Sebab insulin dia akan block fat burning dalam badan anda. Lepas makan memang tak ada fat burning lah, kan? Jadi macam mana nak buat? Okay. Jadi macam mana nak buat bagi insulin rendah, burn lemak dan leptin tinggi, tak lapar dan metabolisme kita tinggi? Itu jawapan dia hari ni. Kalau you dapat ni, anda akan kurus. Kalau anda dah faham leptin, ghrelin. Okay, saya nak bagi tahu anda satu benda Anda kenyang
selepas makan bukan disebabkan oleh makanan anda. Siapa tak faham benda ni? Anda kenyang selepas anda makan bukan disebabkan oleh makanan yang anda makan. Dia disebabkan oleh otak bagi tahu anda dah kenyang. Siapa tak faham? Sejuk. Apa aku cakap ni? Kan? Ulang coach, ulang. Anda makan anda rasa kenyang kan? Sebenarnya tak. Makanan tu tak mengenyangkan anda. Otak anda yang bagi tahu anda dah kenyang. Orang yang buat IFLK 20 jam dia tak makan, tiba-tiba dia makan 2 biji telur, dia dah kenyang dah. Tak logik. Aku rasa macam dah kenyang, aku makan 2 biji telur je. Dia sebab otak you dia bagi tahu you dah kenyang, tak payah makan dah. Okay. Contohnya you tak makan 20 jam. You ambil cheese, 5 keping you letak sekali you makan. You kenyang. Takkan cheese tu kenyangkan you. Cheese sikit je. Kan? Ataupun ambil cheese keping you pinyik-pinyikkan buat bola you makan. Kenyang lah. Tapi sikit je tenaga tu. Macam mana boleh cakap kenyang? Sebab badan you dah repair sensitivity leptin. Leptin ni dia ada tempat. Otak you ni dia ada tempat sensor dia. Kan? Tapi bila orang gemuk ni, sensor ni dia dah di-block. Jadi makan tak berhenti. Kan? Kenyang pun tak guna juga. So ada benda yang kita kena betulkan. Jangan risau. Buat PMLS semua akan jadi okey punya. Okey? Boleh tak makan 48 jam, 36 jam. Tapi kita tak nak ajar you buat sampai macam tu. Okay? Alright. So inilah jawapan dia. Kan? So dalam program ni, kita tengok ramai orang dah berjaya turunkan berat badan. Okay? Ini ialah Faris. Berat dia sebelum PMLS 160 kg. Kan? Apa dia buat ialah dia kurangkan leptin dia. Dia kurangkan insulin dia. Dia naikkan leptin dia. Metabolisme dia naik. Lepas berapa bulan kan? 9 bulan saya 10 bulan. 10 bulan berat dia dah 90 kg. Hari tu berat dia sampai 80 lebih tau. Saya pun dah takut dah. Nak potong saya ke? Potong lah Pi. Tak kisahlah. Kan? Tapi dia ni tinggi. Jadi dia tak boleh potong saya lah. Kan? Okay? Nampak perubahan dia. Okay, yang ni Abang Max. Dia pun dah turunkan berat 65 kg kan. So orang-orang ni ialah orang yang membenarkan saya menggunakan gambar mereka lah. Okay? Kang ada pula kata tak boleh guna gambar kan. Okay. So apa dia buat? Insulin rendahkan, leptin tinggikan, metabolisme tinggi. Bila dah turun berat macam ni, bolehlah pergi jogging. Abang Mak pun dah pergi dah maraton hari ni kan. Candid Chartered kan. Okay. Okay, yang macam ni Dr. Syarif. Dr. Syarif dia join saya September. Ini ialah gambar dia Disember lah. Ni Disember. Okay. Dah turun 30 kg kan. So hari tu IF Challenge pun Dr. Syarif ada dalam tu. Tapi dia tak dapat follow habis lah. Okay. So 3 bulan 30 kg. Satu pencapaian yang hebat kan. Untuk dia. Dia ialah doktor apa yang Dr. Syarif? Doktor PhD Dia belajar perubatan tapi dia mengajar dekat universiti. Jadi dia mengajar orang tu jadi doktor lah. Kan. Kalau anda nak Dr. Syarif dalam grup, kita seru-seru dia. Kita add dalam grup. Okay. Anak saya doktor dah check berat dia 90 kg. Untuk anak saya doktor dah check. Okay, nanti join PMLS kita akan bantulah, jangan risaulah kan. Okay, ini ialah Hafizal. Hafizal ada tak? Hafizal pun ada dalam ni. Hafizal dia join PMLS, dia dah reverse kecil manis dia kan. Tapi sangat bertuah lah. Bila dia join PMLS banyak cabaran dan dia juga salah seorang yang menang apa hadiah emas. Dulu cabaran kita emas, sekarang bagi jam je kan. Sebab aku tak nak ajarlah emas-emas ni kan. Ganas sangat lah you all turun berat sampai 20 kg sebulan. Saya pun takut kan. Tapi yang bagus dia diabetik dia hilang, fatty liver dia hilang, darah tinggi dia pun dah terkawal lah. Okay. Dan Hafizah ni dapat tahu dia kencing manis sebab dalam kepala dia berlubang. Bila dia tengok kepala dia ada lubang, dia masuk ward, rupa-rupanya gula dia sangat-sangat tinggi lah. Okay. Dan dia seorang tukang masak kat Singapura. Okay. Sekarang dah balik kampung lah. Alright. Ni ialah Marini coach kita. Bukan coach lah, sorry. Ni ialah Marini yang anda selalu tengok dekat TikTok. Dia pun ahli PMLS juga. Dia berjaya turunkan berat badan dia daripada 159 kg kepada 59 kg. Okay. Sekarang ni pemegang rekod terbanyak lah. Sebelum ni ada 90 kg. Yang ni 100 kg dia turun berat. Okay. Tapi ada voice note dia. Nanti satu hari nanti saya akan share kan. Sekarang anda terlalu busy. Banyak benda anda nak belajar kan. Okay.
So ini ialah apa yang dia komen kepada saya lah. Okay. Sangat membantu. Bla, 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 bla. Dia pun ada kecil manis juga. Mari ni pun ada kecil manis juga. Mari ni pun ada darah tinggi, sleep apnea kan. Yang paling teruk ialah dia tak boleh tidur baring. Dia kena tidur dalam kerusi. Dia kena tidur atas kerusi. Okay. Dan dia rasa dia rasa terharu ataupun yang paling mahal untuk dia, anda tahu tak apa? Ada kecil manis, darah tinggi, sleep apnea, apa jenis ubat semua ada kan. Tapi dia bagi tahu saya yang paling gembira lah dia dapat tidur balik. Dulu dia tak boleh tidur tau. Dia akan lemas. Sekarang dia boleh tidur. Anda bayangkan, kat rumah anda boleh tidur tak? Anda boleh tidur tak atas katil? Boleh. Itu satu macam orang lain tak boleh buat tau. Ada orang yang tak boleh buat. Kesian. Okay. Tapi sebab program PMLS ni, Alhamdulillah dapat bantu dia lah. Okay. Dan inilah Syafiza, antara pemenang emas juga. Dia orang ni semua menang emas. So Fiza pun dah turunkan berapa kg 130 kepada 60 Saya kadang-kadang saya kira pun saya rasa macam saya kira salah tau. Betul ke 60 kg ni? 60 kg 61 Sekejap betul lah 61 kg. Okay Fiza. Dan inilah coach Rini kita. Dia turun 18 kg dalam masa 100 hari. Okay. Coach Rini yang selalu share dalam grup kan. Dulu pun besar juga. Dulu pun besar juga. Semua orang besar. Siapa yang nak turun 18 kg, kena follow Coach Rini. 100 hari jangan cheat. Settle. Okay. Ini ialah Abang Gufran. Abang Gufran pun turun berat ke tak tahu berapa kg lah. 60 kot. 60 kg. Tapi dia tak turun banyak lah. Dia turun sikit. Dan dia juga antara tempat ketujuh cabaran kurus. Turun 70 kg tempat ketujuh. Kau bayangkan. So ini antara orang yang dah turunkan berat dalam PMLS kita. Ini ialah Kak Ju dan dah turun 40 kg. Salah seorang pemenang emas juga. Kan. Okay, saya ada satu video untuk anda kan. None of the subjects. Dengar tak? Tak dengar. Kalau saya kuatkan. We learned about 30-40 subjects throughout the medical school. None Okay, dengar coach. about how to lose weight. Can you imagine? And all these dietitians and nutritionists over there in the social media platform, if you look at it, they always say that doctors don't know anything about nutrition. And all the comments would be like, this lady is a nutritionist. What does she know? Let's go and talk to a doctor. I'm right here telling you right in front of you that doctors don't know anything about nutrition because it is not incorporated in the medical curriculum. And I always say that the medical system is rigged because the teaching to us is always about how to treat a disease. Not how to prevent. Not how to prevent. Okay, ini ialah Dr. Pal. Apa yang dia bagi tahu ialah, okay, sebenarnya si kiri ni ialah abang handsome kita Azim lah. Okay, bapa dia dengan mak dia ialah seorang doktor dan tak boleh bantu dia. Bila dia join PMLS, baru dia faham. Oh, macam ni. So, yang kanan ni ialah Dr. Pal. Dr. Pal ni ialah doktor yang buat IF lah dekat Amerika. Dia ialah gastro punya doktor. Doktor yang perut dan usus lah. Okay. Kalau ada masalah GERD lah apa semua kan. Boleh follow Dr. Pal. Tapi tak banyak pun info dia. Dia banyak cerita pasal IF lah. Okay. Apa yang dia bagi tahu ialah doktor ni, kerja dia bukan untuk membantu anda jadi sihat. Doktor belajar macam mana nak merawat pesakit. Of course lah doktor pandai. Dia buat banyak benda. Dia belajar banyak benda. Tapi kalau anda tak sakit, anda pergi jumpa doktor. Doktor nak buat apa? Doktor, saya berat berlebihan lah 20 kg. Saya nak turunkan berat badan lah. Boleh tolong tak? Doktor tak boleh tolong. Tak ada ubat untuk macam tu. You kena tukar gaya hidup. Dan kami ni kat PMLS ni ialah orang yang sepatutnya anda dengar dan follow untuk sihatkan badan anda lagi. You tak sakit, doktor tak boleh bantu. Doktor hanya boleh bagi ubat. Ubat tak boleh selesaikan masalah. You sakit sebab gaya hidup you salah. Bagi ubat tu tak mengubah gaya hidup tapi nak turunkan bacaan sekian-sekian. Di mana saya rasa tak betul lah. So, bukan kata doktor tak bagus. Doktor bagus. You sakit, jumpa doktor bagi ubat. Yes. Tapi kalau you nak sihat, apa yang you kena buat ialah PMLS ni ada group community, kat sinilah kita nak bantu anda. Tukar gaya hidup. Kan? Kita pun dah bantu, kita pun dah share dengan anda semua kejayaan orang kan.
Adalah banyak. Okay. Okay. So jawapan tadi ialah macam mana nak kurangkan insulin dan tinggikan leptin. Jawapan saya tadi kan, ialah anda kena amalkan IF dengan buat diet lazy keto lah. Okay. Sebab kalau you makan, insulin you naik, leptin you naik. Kalau tak makan, insulin you turun kan. Leptin you turun, tak bagus. Insulin naik, tak bagus. Okay. So bila you buat IF dengan lazy keto dengan betul, apa yang berlaku ialah insulin you akan rendah. Lepas makan, leptin you akan naik. Sebab you makan lemak, leptin you akan naik. Tapi bukan makan lemak yang betul-betul lemak tau. Kita akan ajar. Jangan risau. Bukan suruh minum minyak ke apa. Tak. Okay. Saya pun dulu ingat macam tu. Macam mana nak makan lemak? Kena bubuh minyak banyak-banyak ke? Kena letak butter ke? Tak payahlah. Kan? Rupa-rupanya banyak benda yang saya tak tahu. Okay. Bila anda buat FLK, insulin akan rendah. Leptin anda akan tinggi. Ini akan membantu anda jadi sihat. Okay. Macam mana nak buat FLK dengan betul? Kita akan ajar anda step by step dalam group. Okay, ini yang saya cakap tadi kan. Ramai orang dah turunkan berat badan dengan banyak. Satu grup anda tengok. Satu grup semua turun berat. Anda nak tak macam ni? Kan? Anda tak payahlah nak lawan dengan orang lain. Anda lawan dengan diri anda sendiri je. Okay? Macam mana diorang turunkan berat badan ni? Ialah dengan belajar topik-topik ni. Kan? Hari ni pun saya dah ajar anda banyak topik. Saya dah ajar anda mindset. Saya dah ajar anda topik tenaga. Tadi kita belajar topik tenaga. Okay? Ada lagi, keton tu apa? Bila kita bakar lemak, badan kita akan mengeluarkan keton. Ini anda kena belajar. Patut elektrolit dalam badan kena jaga. Buat puasa, buat IFLK, tak ada elektrolit, memang condemn. Okay? Macam mana kita nak jaga kortisol dalam badan? Sangat penting. Kan? So, tidur pun ada voice note dia. Ada orang tu minta, tidur coach, tidur voice note, tidur. Sekejap lagi saya bagi. Inflammation sangat penting. Sihat tapi inflammation tinggi pun tak guna. Kurus, lepas tu kena stroke. Kan? Patut info kolesterol, anda kena faham. Macam mana nak baca maklumat pemakanan? Oh, sekarang dah expert. Nak cheat. Nak makan apa ni kan? Kena pandai tengok maklumat pemakanan. Boleh makan ke tak boleh makan? Macam saya bagi tahu anda tadi, 10 perkara yang anda buat, satu perkara salah pun kantoi juga. Okey? Lepas tu fatty liver. Apa tu fatty liver? Apa tu diabetik? Hari ni pun anda dah dapat sikit-sikit kan? Berat start. Berat plateau. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak atasi benda ni? Ada juga. Okay, macam mana nampak 10 tahun lebih muda? Apa itu fat adapted mode? Kenapa kita gagal dah FLK? Kan? Lutut, kesihatan lutut. Saya rasa itu saya ada share. Kan? Calcium versus magnesium. Apa beza dua ni? Mitochondria tu apa? Kan? Ada tak tajuk apa yang anda suka kat sini? Cuba share sikit. Ada tak tajuk yang anda suka? GERD. Alamak, ada orang ada GERD dia tanya. GERD macam mana, coach? Macam Bud kan? Bud GERD dah okey tak? Hari tu dia baru join. Saya bagilah. Buat ni, buat tu kan. Cheat meal. Cheat meal tu suruh buat omit balik kan. Kan? Okay? Lutut. Lutut kan. Kesihatan lutut. Cheat day. So lazy keto, fungsi susu buah-buahan, lemak minyak kolesterol, bersukan versus bersenam. Ramai orang tak faham. Bersenam versus bersukan tu apa? Kan? Bersenam tu untuk sihatkan badan. Bersukan tu untuk main orang kata apa? Bersenam tu untuk sihatkan badan. Bersukan tu dia tak sihatkan badan. Dia nak menang. Ada tak orang bersukan nak sihatkan badan? Lepas tu tim dia kalah. Memang kena makilah. Okay? Macam mana nak elak minum kopi? Mesti nak ambil. Kopi tak ada masalah. Cuma kita kena minum kopi yang betul. So ada banyak. Kanser dan punca. Kan? Kanser ni berpunca daripada mitokondria yang rosak. Kenapa mitokondria rosak? Sebab terlalu banyak tenaga. Okay? So wellness tu apa, fitness tu apa, radikal bebas tu apa, semua saya akan share. Tapi kan, sebulan hanyalah 30 hari. Kan? Yang ni kan kadang-kadang 100 hari pun tak habis. Dan ada lagi sebenarnya banyak voice note. Saya pun tak sempat nak masukkan. Okay? Sebenarnya ni adalah slide 2022 punya. Terbaru ada otot lah, protein lah apa semua kan. Saya latte lover, no sugar. Pak Ngah kata macam mana nak kuatkan mental dan disiplin. Kan? Ada Pak Ngah kat sini. Anda kena pisahkan badan. Nanti saya ajar pisahkan badan. Lepas makan sendawa je. Lambat makan pun sendawa sebab masuk angin, gastrik ke GERD. So yang tu nanti kita boleh bincang dalam grup lah. Okay? Dalam grup kita ada banyak. Okay, saya nak share dengan anda. Okay, macam mana cara kita belajar dalam grup WhatsApp? Kalau yang tak masuk grup lagi lah. Risiko dia ialah bayi awak akan jadi terlalu besar. Kenapa bayi jadi terlalu besar?
Okey, disebabkan so dalam grup kita akan bagi voice note dan kita akan belajar macam ni. Ini cara kita belajar lah dalam grup. Okey. Okey, ini adalah cara kita belajar dalam grup. Kita ada WhatsApp dan saya akan lukis sebab paling mudah saya nak lukis dalam whiteboard tu terus saya sampaikanlah kepada anda. Okey, kita juga ada chatbot. Okey. So chatbot ni anda boleh belajar sendiri. Dia umpama saya bercakap dengan anda lah. Okay, so chatbot ni anda boleh belajar sendirilah dan saya boleh, dia ada voice note dalam tu kalau anda terlepas. Okay. Tengok anda. Okay, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat pagi. Okay. Jadi inilah. Kenapa saya bagi awak voice note setiap pagi? Okay, ini adalah chatbot. Okay, dia macam ada AI sikit. Tapi tak adalah AI sangat kan. Saya hanya susun voice note tu dalam tu lah. Anda boleh belajar sendiri. Jangan risau. Saya buat semua ni memang menggunakan banyak duit. Sebab tu kita charge anda dalam PMLS tu. Tapi saya rasa dah sangat-sangat berbaloi lah. Dan juga kita ada website untuk anda. Tengok balik rakaman-rakaman. Okay. Ada kan? Okay. Semua video saya dah upload dalam ni. Ini adalah website. Mungkin ada orang pun dia tak tahu. Ada ke benda-benda ni? Saya tak tahu pun. Sebab 90% pembelajaran kita dalam WhatsApp group. Kat sini dia macam lebih lah. Dan Zoom saya setiap Dan Zoom saya setiap bulan pun saya kena bayar RM300. Saya tak minta siapa-siapa pun. Saya hanya kutip yuran saja. Okey? Dan yuran tu pun kadang-kadang saya tak ada duit dalam tu. Dan saya bagi anda promosi hari ni, PMLS RM129. Kalau anda boleh bayar RM129 memang terbaik. Kan? Ikutlah anda memang ada duit anda bayarlah. Janganlah whole payment. Tapi kalau anda memang ada masalah kewangan sikit, anda nak bayar 2 kali, kan? Saya bagi anda bayar 2 kali, RM69, anda dah boleh join PMLS lah. Sebab kita nak mula esok. Saya tak nak anda tunggu duit, tunggu gaji apa semua kan. Okey? Saya nak anda mula esok. Saya nak mula esok sebab dah lama dah 5 hari bulan, kan? So saya nak bagi anda promosi ni valid 24 jam saja, kan? Yuran PMLS ni RM69 dan RM60 anda boleh bayar kemudian lah bulan depan lah. Tapi kalau anda ada duit RM129, kan, anda terus bayar lagi bagus. Okey? Sebab senang kira. Saya ni kalau orang hutang-hutang ni kadang-kadang saya pun lupa, kan? So kalau boleh anda bayar RM129. Kalau anda rasa berat anda bayar RM69 dulu pun tak apa. Tak ada masalah. Okey je. Saya cuma nak bantu anda nak penuhkan grup. Cara kita belajar dalam grup. Setiap hari saya akan bagi voice note dalam grup, kan? Voice note tu saya cubalah pendekkan ke 15 minit. Kadang-kadang saya ni cakap tak berhenti, kan? So kadang-kadang dia terlebih lah 20 minit, 25 minit, kan? Tapi cuba anda ambil masa untuk dengar. Okey? Okey. So kalau anda nak berjaya, anda kena lalui proses yang sama dengan orang-orang yang berjaya. Itu je rahsia semua ahli PMLS. Stay dalam grup untuk konsistensi. Sekarang komitmen anda ialah bayaran 129. Konsistensi anda ialah grup PMLS. Okey? Dalam grup tu jangan malu-malu. Semua orang pun nak sihat, kan? Nak tanya soalan jangan malu. Tak ada soalan-soalan yang tak boleh ditanya, tanya je. Okey? Alright. Macam mana nak bayar dari Brunei? Okey, dari Brunei nanti Pak Ngah kena contact coach Pak Ngah tu lah. Kan, dari Brunei pun boleh bayar juga. Saya pun tak tahulah. Tapi boleh, tak ada masalah. Okey. Singapura harga lain. Brunei harga Singapura lah. Lepas tu ambil barang kat Miri. Okay. So, kat sini saya nak stop sharing. Dan kita akan mulakan kita punya graduasi apa ni? IF Challenge. Sekejap. Macam mana ni?